Kau tengok ni. Ni agak-agak berapa kilo Jai? Ni 2 kilo lebih kot. 2 kilo lebih ni. Dia kurang lah 2 kilo lebih. Ni? Ni mau 3 Jadi kilo. besar tu. 3 kilo Mungkin lah 3 kilo ni. So inilah dia buah durian Blackthorn di kebun Jai Durian 13. Dan tadi Abang Mali Ali baru pasang tali tu kat atas dengan tim Jai Durian 13. Kita giat hari ni, berapa banyak pokok dah kita dah pasang daripada pagi. Kita ikat tali supaya dahan tu tak patah. Sebab ni macam ni semalam jatuh ni. Tadi kat depan sana kita dah tunjuk berapa puluh biji kan. Ini ada lagi. Total semalam yang jatuh beratus biji yang dahan patah. Jadi ni antara kerja-kerja yang kita buat kat sini, kerja penyelenggaraan, pembersihan. Tengok ni panjat tangga tadi kan. Nak apa pastikan dekat sini buah durian dia buah yang terbaik lah bro kan. Kau tengok sana tu, itu D13 kan, D13. Ni sebelah ni tengok Jai ni. Baik buah ni So nampak tu tali yang tadi kita orang pasang, dah siap tu. Jadi inilah dia kerja-kerja di belakang tabir yang kita buat untuk pastikan Jai Durian 13 dia jadi durian yang sedapnya La Viva La Baba. So ingat durian, ingatlah Jai Durian 13.